Di dulu. Gitu nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to channel aku, Romy Angler. Pagi ni macam semalam aku cakap, hari ni aku nak lacor lagi geng. Nak repeat spot semalam. Semalam sebab ada banyak juga lokoh, 3-4 kali juga lokoh. Hari ni aku nak try repeat lagi spot yang sama. Tapi hari ni air dia dah lain sikit geng. Dah ada gelombang. Lepas tu cuaca pula hari ni mendung. Matahari kadang-kadang timbul, kadang-kadang tenggelam. Jadi 2 jam pertama ni aku akan trolling dulu. Lepas tu aku layan kedai pula, di kawasan yang sama. Dia ada 3 spot kat situ geng. Aku akan try semua 3 spot tu. Ok geng, tanpa berlengah masa, jom kita lacor arah je. Ok geng, sekarang aku dah ada depan kuala. Kita tunggu lepas gewang geng. Pakai gewang semalam juga. Dah hancur geng. Gewang ni baru pun lagi ni, hancur teruk. Sekarang air gerak surut geng. Air gerak surut, jadinya arus laju lah sikit. Bukan sikit, laju lah, memang laju. Tapi sekarang ni air bukan pasal besar lah, dia pasal satu juga tapi tak besar. Jadi tak adalah laju sangat-sangat. Boleh lagi lah setakat nak main dengan IP ni. Baik geng, kalau ada strike nanti aku payung lagi geng. Arah je. Ok geng, alun tak boleh bawa bincang lah geng. Pecah. Tak boleh nak rolling. Tadi ada ambil sekali geng, miss call. Tu aku try pusing lagi ke 3 kali tu. Aku pusing 3 kali tak ada ambil. Karau dulu lah. Kita try main kedai. Kalau pucuk macam ni, main kedai okey kot. Miss call awal-awal tadi. Aku sampai spot, ada ambil selalu kan. Terus ada ambil. Sebab pucuk ni, dia tak boleh kot pucuk ni. Mari kita karau dulu, kita layan kedai ni. Kita cari umpan ni. Ada anak ikan pun banyak tu aku nampak. Umpan kedai aku dah kena ambil kan. Aku tak perasan tadi. Saiz ni. Apa kan, kita cari lagi umpan. Kita sambung kedai balik. Dia potong 3 umpan aku. Ekor dia ambil, badan dengan kepala ditinggal aku. Ada ambil tadi ni. Pakai umpan kacang. Sikit pun berat saja. Kosong ni umpan.
Ada. Di dulu. Gitu nih. Ladang kecil kecap. Apa? Hei. Dah tu. Pasang bubu ni. Jalan. Alhamdulillah. Woohoo. Akhirnya gede mana juga. Saya lebih kurang semalam juga ya. Aku dapat kacang, aku tu sangkut. Solid. Luhut dalam mulut. Ini kan kerapu kan. Punya merah tanda. Alhamdulillah. Saya juga. Gram ada kot. Alhamdulillah. Kacang kena potong je. Memang laju tadi dia ambil. Aku baru nampak umpan. Okay geng, ni last ni aku kedai sebelum aku naik darat. Aku dah buat 2 pusingan dah. Ni last pusingan. Lepas tu aku turunkan gewang balik, tu shoot ke darat lah. Nanti sampai darat nanti aku payung yang pasir untuk repeat kali ni guys. Okay, alhamdulillah aku dah selamat sampai ke darat ni. Sekarang jam pukul 4.10 kan. Ni kalau ikutkan awal lagi ni kalau aku turun dengan AB. Biasa pukul 5.30 baru aku sampai darat. Tapi hari ni aku alun macam tu. Memang malas lah nak crawling. Lagipun air laju kan. Jadi kesian tau dekat enjin. Okay, cerita ini aku pergi repeat spot semalam tu. Ada ambil geng.
ada ambil miss call 3 ataupun 4 kali miss call. Yang naik hanya seekor je. Ni geng. Itu pun dengan apa aku layan gedeh tadi. Saiz lebih kurang macam semalam juga. Anggaran 4 kilo lebih. Semalam aku timbang 4 kilo 300. Kebanyakan 4 kilo 300, 4 kilo 200 macam tu lah semalam. Lepas tu ada seekor ikan merah tanda. Ni wak kari ni. Sedap weh. Anu QQ. Alhamdulillah ada juga lauk-lauk sikit aku kutip. Macam kunyit saiz-saiz. Okey geng. Aku rasa tak ada apa dah. 1 minggu aku cuti mancing. Sebab aku dah start kerja siang lah. Jadi tunggu minggu depan sekali lagi lah. Aku kerja malam balik, baru aku lacur. Okay, aku rasa sampai sini saja video aku untuk trip kali ni. Macam biasa, pada yang baru terjumpa channel aku cakap selamat datang tu. Jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Pada yang dah subscribe channel aku cakap terima kasih banyak-banyak tu. Kau memang terbaik. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye. Tadi kan tak dalam.